Apa itu osteoartritis? Osteoartritis ialah sejenis penyakit sendi yang berlaku apabila rambut yang melindungi hujung tulang menjadi haus atau rosak dari semasa ke semasa. Apabila rambut semakin menipis, tulang akan menggeser antara satu sama lain dan menyebabkan kesakitan bengkak serta kekakuan pada sendi. Penyakit ini sering berlaku pada lutut, pinggul, tangan dan tulang belakang. Osteoartritis merupakan antara penyakit sendi yang paling biasa dialami oleh golongan dewasa dan warga emas. Punca osteoartritis. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan osteoartritis. Peningkatan usia merupakan punca utama kerana rambut sendi akan mengalami proses kehausan secara semula jadi. Selain itu, berat badan berlebihan boleh memberi tekanan yang tinggi kepada sendi, terutamanya pada bahagian lutut dan pinggul. Kecederaan sendi, faktor genetik serta aktiviti yang melibatkan pergerakan berulang juga boleh meningkatkan risiko seseorang mengalami osteoartritis. Gejala osteoartritis. Individu yang mengidap osteoartritis biasanya mengalami kesakitan pada sendi ketika bergerak atau melakukan aktiviti harian. Selain itu, sendi mungkin menjadi kaku terutamanya selepas bangun tidur atau berehat dalam tempoh yang lama. Bengkak bunyi geser pada sendi dan penggerakan yang semakin terhad juga merupakan antara gejala penyakit ini. Jika tidak dirawat dengan baik, osteoartritis boleh menjejaskan kualiti hidup seseorang. Kesan osteoartritis terhadap kehidupan. Osteoartritis boleh memberi kesan yang besar kepada kehidupan pesakit. Kesakitan yang berterusan boleh menyebabkan mereka melakukan aktiviti harian seperti berjalan, menaiki tangga atau mengangkat barang. Selain itu, pergerakan yang terhad boleh menyebabkan seseorang kurang aktif dan kehilangan keyakinan diri. Dalam kes yang lebih serius, pesakit mungkin memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan rutin harian mereka. Cara mencegah osteoartritis. Walaupun osteoartritis tidak dapat dicegah sepenuhnya, beberapa langkah boleh diambil untuk mengurangkan risikonya. Antaranya ialah mengekalkan berat badan yang sihat bagi mengurangkan tekanan pada sendi. Aktiviti senaman yang sesuai juga dapat membantu menguatkan otot dan menyokong sendi. Selain itu, pengambilan makanan yang seimbang dan kaya dengan nutrien penting dapat membantu menjaga kesihatan tulang serta sendi. Rawatan osteoartritis. Terdapat pelbagai kaedah rawatan untuk membantu mengurangkan gejala osteoartritis. Antaranya termasuk pengambilan ubat tahan sakit, fisioterapi dan senaman yang disyorkan oleh pakar kesihatan. Dalam sesetengah kes, penggunaan alat sokongan seperti tongkat atau pendekat sendi boleh membantu pesakit bergerak dengan lebih selesa. Bagi kes yang teruk, pembedahan mungkin diperlukan untuk membaiki atau menggantikan sendi yang rosak. Kepentingan menjaga kesihatan sendi. Menjaga kesihatan sendi adalah penting untuk memastikan tubuh dapat bergerak dengan baik dan selesa. Sendi yang sihat membolehkan seseorang melakukan aktiviti harian seperti berjalan, berlari dan bersenam tanpa mengalami kesakitan. Selain itu, penjagaan sendi yang baik dapat mengurangkan risiko penyakit seperti osteoartritis pada masa hadapan. Pengambilan makanan yang berkhasiat, melakukan senaman secara berkala dan mengamalkan gaya hidup sihat dapat membantu mengekalkan kesihatan sendi. Cara menjaga kesihatan sendi. Menjaga kesihatan sendi sangat penting bagi memastikan tubuh kekal sihat dan dapat bergerak dengan baik. Kita perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang, bersenam secara berkala, mengekalkan berat badan yang sihat, mengelakkan kecederaan pada sendi serta mendapatkan rehat yang mencukupi. Amalan ini dapat membantu menguatkan sendi dan mengurangkan risiko penyakit seperti osteoartritis. Kesimpulannya, osteoartritis merupakan penyakit sendi yang boleh menjejaskan kehidupan seseorang jika tidak diberi perhatian. Oleh itu, setiap individu perlu mengambil langkah untuk menjaga kesihatan sendi dan mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan pengetahuan yang mencukupi, pencegahan awal dan sokongan daripada keluarga, kesan osteoartritis dapat dikurangkan dan kualiti hidup pesakit dapat dipertingkatkan.